Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Cemicar. Okey gang, so video chat seram kali ni mengenai kisah nyamuk sakudung kading. Kalau korang nak tahu apa yang berlaku dalam cerita ni, korang kena tengok video ni sampai habis. So sebelum tu aku nak bagi soalan matematik. Kalau korang jawab dengan betul, aku nak bagi iPhone 17 Pro Max. Senang je, simple. 30 tambah 50 jadi berapa? So korang kena jawab dekat komen. Ingat, Jemi hanya bagi kepada orang yang jawab betul. Orang yang jawab salah, Jemi tak akan bagi, okey? So, tanpa membuang masa, mari kita baca chat seram tu sama-sama. Okey gang, so kita dah berada dekat dalam chat seram. Mari kita baca. Nurin, dekat rumah kau banyak nyamuk tak? So sekarang ni dia tengah chat dengan Ikmal. Tak banyak pun, biasa je. Dekat rumah kau banyak ke? Iya, banyak sangat. Aku tak boleh tidur. Oh, so Ikmal ni dia chat Nurin pukul 3 pagi. Sebab tu rumah selalu kena bersih supaya tak banyak nyamuk. Sedap-sedap je mulut kau. Aku setiap hari bersihkan rumah. Aku tak tahulah semua nyamuk-nyamuk ni datang dari mana. Kau spray lah guna ubat nyamuk tu. Aku dah buat. Tapi nyamuk makin banyak. Asal pula makin banyak? Aku tak tahulah. So Ikmal ni dia dah spray nyamuk-nyamuk tu, tapi tak tahu kenapa makin banyak. So Ikmal dah tergambar tu nyamuk. Besarnya nyamuk tu. Iya, aku daripada tadi lagi duk tepuk semua nyamuk ni. Habis tu sekarang ni macam mana? Dah spray guna ubat nyamuk, tapi nyamuk makin banyak. Aku dah tak tahu cara lain. Nurin, kenapa Mal? Aku salah tengok ke ni? Ada apa? Kau pernah tengok muka nyamuk tak? Ha? Tak pernah. Habis tu muka nyamuk macam manusia ke? Taklah. Mana ada macam manusia? Tapi cuba kau tengok ni. Muka nyamuk ni macam manusia lah. Macam manusia kan? Ada gigi. Weh Mal, asal muka nyamuk tu macam manusia? Betul ke muka nyamuk memang macam ni? Sebab semua nyamuk dekat sini muka macam manusia. Tak Mal, muka nyamuk bukan macam manusia. Pasti ada benda pelik berlaku dekat nyamuk ni. Benda pelik macam mana? Jangan-jangan ni nyamuk jadian. Boleh jadi. Tapi boleh jadi juga tu nyamuk Thailand. Nyamuk sakudung kading. Ha? Apa benda tu? Kau tak tahu ke benda tu tengah viral lah? Aku tak tahu apa tu. Ada trend baru dekat sosmed. Ada nyamuk yang nyanyi. Lirik dia macam sakudung kading.
Ramai orang yang buat video menari guna lagu tu. Lepas tu, tapi ada orang cakap kalau tengok atau dengar lagu tu pukul 3 pagi, nyamuk-nyamuk tu akan muncul dan hisap darah sampai habis. Apa? Seramnya. Tapi aku tak pernah langsung dengar lagu atau tengok video tu. Jadi, asal semua nyamuk-nyamuk tu datang dekat aku? Betul juga. Kenapa kejap. Sakedung Kading. Aku macam pernah dengar. Rasanya adik aku selalu tengok video tu. Apa? Jangan-jangan adik kau tengok pukul 3 pagi. Baik kau pergi cek adik kau sekarang. Okey, so Nurin suruh Ikmal cek adik dia. Dia ada dekat dalam bilik. Kejap, aku cek. Okey, Mal. Aku harap tak ada apa-apa berlaku. Asal adik aku tak ada dekat dalam bilik ni? Asal tak ada? Dia pergi mana? Tak ada. Nurin, adik aku pergi mana? Tapi ada phone adik aku dekat lantai. Dia tengok nyamuk Sakedung Kading tu. Rupa-rupanya adik Ikmal yang tengok. Aduh, maknanya betul lah. Nyamuk Sakedung Kading tu datang sebab adik kau yang tengok. Patutlah ada nyamuk dekat rumah si Ikmal ni. Rupanya adik dia yang tengok. Dan adik kau dah dalam bahaya. Sekarang ni aku kena buat apa? Okey, Ikmal ni dah buntu. Dekat atas katil adik aku banyak sangat nyamuk. Weh, banyaknya. Tak terkira tu. Ya Allah, banyaknya. Cepat, kau pergi keluar dulu. Tutup pintu rapat-rapat. Ya, dah. Mana adik aku? Mal, boleh jadi adik kau dah... Tak. Jangan cakap macam tu. Aku tak ada siapa-siapa selain adik aku. Kau pergi cari bantuan dulu. Tak boleh. Kat luar banyak nyamuk. Uish, dekat luar lagi banyak rupanya. Semua nyamuk tu dah mengelilingi rumah kau. Kau tak boleh keluar. Kalau kau keluar, kau akan mati, Mal. Habis tu sekarang ni macam mana? Kau ada dekat mana sekarang? Tak ada nyamuk dekat situ? Aku dekat ruang tamu ni. Nyamuk dekat sini ada sikit. Kalau macam tu, kau cari tempat yang selamat dulu. Aku dengar ada suara dekat tingkat 2. Dekat tingkat 2? Adik aku ke tu? Yakin ke adik kau? Iya. Ada bunyi hentakan kaki. Tapi, asal adik aku ada dekat tingkat 2? Pukul 3 pagi macam ni? Dia tu penakut. Tak berani nak pergi kalau sorang-sorang. Rumah kau ada CCTV kan? Cuba kau cek. Jangan pergi terus dekat tingkat 2. Okey, so si Nuri ni tak bagi Ikmal pergi cek. Okey, jap. Aku cek. Okey, aku harap tu betul-betul adik kau.
Siapa ni? Siapa pula? Asal ada orang asing menari dekat situ? Okey, Ikmal ada hantar video dari CCTV. Siapa tu? Dia tengah menari ke? Uish. Seramnya. Alamak, bahaya. Tu hantu nyamuk sakudung kading. Nyamuk sakudung kading? Hah? Bahaya, Mal. Dia dah tengok ke arah CCTV. Dia dah tahu kau tengah tengok dia dari CCTV. Maknanya dia dah sedar kan? Hantu nyamuk sakudung kading tu dah sedar. Aduh, macam mana ni? Aku dah pening. Mal, kau kena keluar juga. Macam mana? Kat luar banyak nyamuk. Aku dengar suara. Suara orang minta tolong. Apa? Nurin? Dia ada depan aku. Weh, geng. Tu, hantu nyamuk sakudung kading. Mal. Nurin. Suara minta tolong tu dari nyamuk yang ada di sekitar hantu tu. Apa? Jangan-jangan semua nyamuk tu adalah manusia yang dah jadi mangsa. Ush. Jadi, adik kau... Nurin, hantu tu dah hilang. Nyamuk pun dah hilang. Alhamdulillah, syukur kau dah selamat. Tapi sebelum hantu tu hilang, aku ada dengar ada suara yang sangat jelas. Suara apa? Abang. Maknanya adik Ikmal dah jadi salah seekor nyamuk dekat situ. Maknanya adik Ikmal jadi nyamuk untuk selama-lamanya.